Weh, dia tahan depan tak? Dia tahan ke apa? Tahan depan lah. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to the Studios untuk vlog semi-final Piala FA Malaysia, Penang menentang JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Tapi sekarang ni saya tak ada kat Johor lagi. Sekarang ni saya ada kat Selangor, ada urusan sikit. Lepas ni saya ambil keputusan untuk terus shoot ke Johor. Mula-mula kita pun macam bertagak lagi. Woish, Penang main Selangor dah 4-5 jam. Lepas tu di Selangor nak pergi Johor pula 4 jam lagi. Tapi tak apa, benda ni bukan selalu kan. Dah 20 tahun kot tak masuk semi final. So hari ni kita dah ikut saya. Kita tengok apa cerita untuk trip kali ni. Jom. Okay guys, kita dah pun sampai, kita dah pun masuk kat negeri Johor Darul Takzim. Nak tahu kat mana saya akan pergi dulu? Stay tune. Yes, nampak geng. Ni Penang ada last dalam liga pun. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ada lagi satu. Dia kata 8 bas. Tu pun ada lagi yang tak join kat sini. Ada last dalam liga pun boleh dapat 7-8 bas. Bayangkan kalau Penang top. Tu pun ada player yang tak appreciate fan. Kami mai daripada Penang sampai ke JDT nak tengok, walaupun kita tahu dah macam mana level tim Penang ni untuk season ni. So kalau Penang still lagi tak hargai penyokong, dok buat mangkak atas padang, saya sampai dah tak ada ayat dah nak luah kan. Tak tahu dah nak cakap macam mana. Saya mai jumpa semua ni, trip yang mai di Penang ni. Memang respect lah semua. Memang sempoi. Fan Penang ni dia special tau. Dia tak kira lah main teruk pun support, main bagus lagi support. Tengoklah macam mana mai sanggup mai walaupun tahu ni oi tim teruk dengan player main macam ni, ada masalah tu, ada masalah ni, tapi still mai. Sebab apa? Sebab sayang. Tim ni lah satu-satunya tim yang penyokong semua nak support. Kalau bukan Penang, siapa lagi yang fan-fan Penang ni nak support kan? So apa pun, ni yang paling penting kita dah dapat pas untuk nak masuk tiket. Kita jumpa nanti. Oh, jam geng, jam. Memang diberitakan dekat page Johor Southern Tigers kan, memang tiket sold out katanya. So kita expect, memang dah jangka lah akan jam macam ni. Nak masuk pun sangkut lama ni, dekat sejam lah. Sebab hari tu time Liga Super tak ramai sangat macam ni, tak jam pun. Senang je fan away nak masuk kat parking. Tapi untuk game ni lah, full house betul ni. Satu atmosphere yang best yang fan Penang akan dapat asal. Kita boleh kata electric atmosphere lah untuk game ni. Kita tunggu lagi. Cepatlah kita dapat parking, masuk kat tempat away dan info semua ni. Right, sekarang ni betul-betul dekat depan pintu. Nampak stadium kat belakang ni. Ni laluan utama. Kita tengah tunggu bus player. Dan dengan fan-fan semua nak sambut player. Tahu tak, dengan apa yang fan buat ni dapat bagi semangat lah kat player.
Boleh sampai dah. Boleh sampai dah. Okay, kita malam ni kita mesti menang. Yakin? Yakin. Yakin. Target sampai penalti. Oh, ramalan sikit. Ramalan. Ramalan tak nak jaga hati mah. Tak jaga hati lah. Kita main extra time lah. Walaupun kita kalah, kita enjoy game ni malam ni. Enjoy sampai start time lah. Enjoy sampai extra time lah. Okay. Oh, tengok ni memang world class lah kan. Dengki memang dengki. Tapi tengok fasiliti mereka. Oh, bila lah tim lain nak ada macam ni. Ni ada. Ni, JDT kalah 1-0 malam ni. Pinang kita ambil bro, pinang kita ambil bro. Sekarang ni kita dalam misi Mesya Ayak. Jenuh ke nak naik turun tangga macam ni? Ya. Semua saya ayak ni, saya ayak. Muka-muka darah. Dia nak potong dia ayak. Abang. Oh, akhirnya kita dapat plus sejuk, dapat ni. Dia kata jajan lah. Orang ni mungkin panggil jajan, kita panggil ropok lah, ropok ke kacang. So tak apa, kita boleh layan mula. Okay, kalau tengok line up lah, Penang punya first 11 saya tak berani nak komen lah awal-awal ni. Kita kena tunggu dulu lah masa first half. Saya pun tak pernah terfikir Jeb akan main right back. Oh, bising. Okay, standby 45 minit pertama. Apa nak jadi tadi kita tawakal. Jadi kita ramai buat tanggungjawab sebagai fan. Kita harap player
Mari tanggungjawab amanah yang ada kat mereka ni buat all out. Meletup lah. Ini 24 ni 2-0. Okey, tamat 45 minit yang pertama. Komen saya untuk first half nak main counter attack tak nampak langsung lah. Dia lebih kepada defend dia. Tak tahu nak attack macam mana. Tak tahu passing mampu. Tak marking player. Minit 49. Berapa cik? Berapa? Minit ke 89 dah 3 dah biji dah kena. Berapa kita dah kena kenduk ni? Tunggu 90 minit. Mana ni JDT makan dalca. Ha. Parpu. Kita juga yang dia makan kenduri. Dia makan kenduri. Korban yang lepas dapat ke? Aduh. Apa? Tahan. Gol! Gol. Cepat. Try home sini. Tak malu lah. Jadi lah daripada tak ada. Jadi lah. 1 gol baru jadi lah. Jadi skor. Okay, full time 6-1. Saya pun sebenarnya tak ada ayat dah nak cakap ni tau. Marah-marah dah. Bebai dah. Tak tahulah. Kita enjoy lah kita main sini kan. Sekarang ni fan Penang ni mai tengok bola tak fikir result lah. Sebab dah season ni terbiasa kalah. Bila selalu kalah, so kalah pun tak rasa dah. Tak rasa apa. Tahu tak? Ada setengah orang cakap macam heartless. So mai tengok bola ni tujuannya sebab nak jumpa fan lain, nak jumpa member-member dekat stadium. Untuk orang kata nak enjoy dengan member-member. Bukan tak letak harapan tinggi apa pun untuk season ni.
So tunggulah, kalau ada masa saya akan come out dengan video ulasan ke analisis. Alright, sekian dulu daripada saya. Like video ni, share dan tolonglah subscribe sikit. Okay, demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.